Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Gempa. Lakonan semakin diterima Sofia. Syukur kerja keras dihargai. Ini permulaan. Pelakon Sofia mengakui gembira apabila kualiti lakonannya mulat dilihat dan menjadi perhatian penonton. Menurut Sofia, dia sememangnya berharap namanya lebih dikenali kerana bakat lakonannya berbanding kisah-kisah peribadi. Syukur, saya sangat gembira sebab sebagai pelakon kita nak lakonan kita semakin baik. Saya pun nak dikenali dengan lakonan, bukan benda-benda peribadi. Saya sangat gembira kerana kerja keras saya, orang dah perasan. Ini mungkin permulaan untuk saya memperbaiki lagi lakonan saya dan membuat semua orang terkesan dan suka dengan lakonan karya. Seterusnya saya akan bagi lagi terbaik untuk menghiburkan semua, katanya kepada Gempa. Sofia ditemui ketika menghadiri sesi tayangan perdana filem terbarunya, iaitu Amir baru-baru ini. Dalam pada itu, pelakon drama bisik asmara itu juga enggan terus terperangkap dalam zona selesa atau terikat dengan karakter yang serupa dalam setiap naskah. Sudah semestinya karya yang lebih impak dan berat akan membuatkan penonton lagi suka, tapi sebagai pelakon sangat susah nak bawa watak berat. Emosi akan sentiasa terkesan dalam kehidupan seharian.